Mukhtar di podcast Ontok-Ontok Donga dan Kobaan. Ini satu podcast daripada PAS Negeri Sembilan. Alhamdulillah pada hari ini bersama saya iaitu calon N14 Ampangan. InsyaAllah kita akan mendengar sedikit pengenalan tentang Datuk. N14 ini yang akan ditandingi oleh Datuk Dr. Rafi bin Abdul Malik yang orang kata salah seorang yang sudah terkenal di Ampangan ini. InsyaAllah kita akan berkenalan dengan Datuk, latar belakang Datuk dan merupakan anak tempatan Negeri Sembilan. Jadi pada podcast kali ini Alhamdulillah kita akan mendengar sedikit hala tuju dan hasrat Datuk untuk memenangi pilihan raya Negeri Sembilan. Jadi untuk meneruskan podcast kita pada hari ini, bagaimana Datuk? Apa khabar, sihat? Baik, sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah sihat dan sebab itu boleh berada dalam studio ini. Ya. Dalam 2 hari ini macam mana? Tenaga masih lagi? Alhamdulillah baik. Setakat ini masih tidak ada sebarang masalah. Tapi tengok tenaga tu macam orang muda lagi kan? Ya, masih muda. Ya, masih muda. Masih muda lagi. Masih muda. Okey. Okey Datuk. Mungkin Datuk boleh perkenalkan sedikit latar belakang supaya penonton-penonton dapat mengenali Datuk lebih dekat. Akan di-sharekan kepada mungkin pengundi-pengundi yang menonton podcast ini dapat mengenali Datuk. Mungkin pula dapat menyeru pengundi yang di luar-luar untuk balik mengundi pada 1 Ogos nanti. Ya, terima kasih Ustaz. Saya Muhammad Rafi bin Abdul Malik dan saya yakin ramai di antara masyarakat di Ampangan telah mengenali saya. Saya telah berada di kawasan ini semenjak awal lagi, semenjak tahun 1999. Dan lamalah, maknanya itulah kali pertama saya bertanding di kawasan ini yang ketika itu di bawah Dun Senawang. Tapi Dun Senawang itu merangkumi kawasan bahagian sebelah kanan Ampangan yang merangkumi kawasan Taman Bukti Setia, kemudian Taman Datuk Wan, Taman Datuk Syah Bandar. Ini adalah kawasan yang di bawah Dun Senawang. Kemudian 2004 diubah dan keseluruhan dipanggil sebagai Dun Ampangan. Mana sempat persempadanan semula. Ya, dan saya Alhamdulillah pada 2018 saya telah terpilih selaku ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan sehinggalah 2023 dan pada ketika itu juga berada masalah COVID yang melimpa negara dan ketika itu kita telah berusaha untuk membantu masyarakat yang ketika itu berada dalam keadaan kesusahan. Ketika itu nak keluar rumah pun tak boleh. Betul. Ya. Macam hidup zaman zombie kan. Ya, memang itu keadaan memang berbeza. Orang nak keluar rumah pun tak boleh. Sebab itu masalah ketika itulah kita membekalkan hampir ke semua rumah bekalan makanan. Kita bagi beras, kita bagi ikan, kita bagi sayur. Ini berlaku yang mana kita mendapatkan bekalan dan kemudian kita serahkan kepada penduduk-penduduk di dalam kawasan Ampangan ini. Asal Datuk asalnya di mana? Di dalam Negeri Sembilan ni ke mana? Saya berasal daripada Rembau Negeri Sembilan, tapi hinyalah setakat berumur 12 tahun kerana saya juga sekolah rendah. Tapi akhirnya saya duduk di Seremban kerana saya sekolah di Sekolah Menengah King George ke-5. Di Sekolah Menengah King George ke-5 sehinggalah tingkatan 3, kemudian saya berpindah ke Sekolah Menengah Sains Negeri Sembilan di Kuala Pilah. Kemudian saya menyambungkan pelajaran di Amerika Syarikat dan kembali selepas daripada itu pernah duduk sekejap di Shah Alam, kemudian di Ipoh. Tapi akhirnya saya balik semula ke Seremban bermula daripada tahun 1990 sehinggalah sekarang ini. Jadi maknanya saya memang berada di sekitaran Sekembar ini sudah lebih daripada 36 tahun kalau dikira setakat ini. Tapi masih
boleh menggunakan dialek Negeri Sembilan lagi. Oh ya, boleh Ustaz. Memang orang Negeri Sembilan, memang cakap Negeri Sembilan tu tak ada masalah dah, boleh ya. Okey, insya-Allah ya. Tapi saya tak dapat dah. Memanglah saya faham tu sebab saya cakap bahasa standard. Sebab nanti yalah. Okey, bila Datuk mula terlibat dalam kacah politik pada tahun apa? Saya sebenarnya berada dalam sektor korporat. Saya bekerja dalam sebuah syarikat amanah nasional. Alhamdulillah saya mendapat peluang dalam usia yang cukup muda. Umur masih lagi tidak sampai 30 tahun. Tapi saya memegang jawatan selaku pengurus besar di sebuah syarikat amanah nasional di Nilai. Dan dalam syarikat ini juga maknanya saya mainkan peranan yang banyak yang merangkumi hampir ke semua sektor dalam syarikat berkaitan, ya, termasuk dari segi pengurusan sumber tenaga manusia, berkaitan tentang pembelian procurement, berkaitan tentang penghantaran barang shipping, berkaitan tentang keuangan, semua accounting. Sebab itu saya diberi tanggungjawab di dalam syarikat berkenaan. Sebagai anak Malaysia, ketika itu paling besar pangkatnya dalam syarikat berkaitan. Masya Allah. Jadi secara serius dalam politik mula tahun? Tidak terbabit dengan politik sehinggalah berlaku peristiwa 2 September 1998. Saya melihat pada keadaan masa itu dan saya terkejun secara tidak langsung untuk bersama dalam politik pada masa itu. Dan saya juga bertanggungjawab sebenarnya, ya, kalau mana-mana orang yang berada dalam Parti Keadilan Rakyat ketika ini, saya di antara orang yang paling awal, yang paling untuk menubuhkan parti, ya. Dia, kita tahu bila berlaku pemecatan Anwar Ibrahim pada ketika itu, berlaku banyak demonstrasi. Demonstrasi itu ribuan orang. Ya, betul. Mungkin puluhan ribu orang terbabit. Tapi untuk mendirikan, membuat parti itu tidak ramai yang terbabit. Dan saya adalah di antara seorang yang paling asas dan termasuk juga mengemukakan idea untuk bagaimana untuk melahirkan parti. Pada kita itu, kalau kita nak wujudkan sebuah parti baru hingga sekarang ini, ianya mestilah mendapat kelulusan daripada Menteri Dalam Negeri. Dan oleh sebab itu cabarannya besar. Sangat tidak mudah. Sebab itu saya telah mencadangkan dalam satu mesyuarat di Petaling Jaya, kita perlu mewujudkan sebuah parti politik sebagai satu landasan platform, kerana dalam sejarah di negara ini tidak pernah berlaku satu perubahan kuasa dengan menggunakan kaedah demonstrasi. Sebab itu perlunya sebuah satu platform. Dan sebab itu perlu wujud parti politik. Pada ketika itu termasuklah isteri Anwar Ibrahim, Dr. Wan Aizawan Ismail, kata tak boleh Rafi'i. Sebab dia kata nak buat parti baru ni memang ditolak. Saya menyatakan kepada beliau dan mencadangkan dalam mesyuarat berkenaan, kita perlu mewujudkan parti politik yang baru, tetapi hanyalah sebagai camouflage, iaitu mengaburi mata pemerintah bahawa kita nak mewujudkan parti politik baru, tapi dalam masa yang sama kita berusaha untuk mengambil sebuah parti dormant, parti yang tak lagi aktif, untuk dijadikan sebagai parti landasan ataupun wadah ataupun platform untuk kita bergerak. Atas alasan itulah kemudiannya kita telah cuba mendaftarkan 3 buah parti baru yang bernama Himpunan Angkatan Keadilan. Itu yang pertama. Awal Angkatan Reformasi Malaysia, Parti Malaysia Baru, dan seperti yang kita jangka tersebar dalam media, ini Parti Anwar Ibrahim. Hingga hari ini 3 parti tak lulus. Tak lulus hingga hari ini. Dan kemudiannya yang kita ambil sebuah parti kecil, Parti Ikatan Masyarakat Islam Malaysia yang berdaftar di Terengganu, yang kita ubah namanya menjadi Parti Keadilan Nasional. Dan kita juga ubah perlembagaannya daripada satu kaum kepada berbagai kaum. Dan untuk kelulusan ini tidak perlu kepada kelulusan Menteri Dalam Negeri. Hanya setakat pengarah pendaftar Pertubuhan Negeri berkenaan. Maka telah diluluskan
Maka pada ketika itulah saya bertanggungjawab untuk mengadakan satu pelancaran untuk mengatakan parti ini wujud. Ya. Itu yang berlaku pada 4 April 1999. Pasukan saya yang sebenarnya bertanggungjawab untuk melancarkan di Hotel Renaissance ketika itu. Ini sejarahnya lah. Jadi kalau orang-orang yang sebelah sana mengutuk sana sini tentang saya nak beritahu Ustaz, ini saya nak sebut. Ya. Ni dia dia orang tonton ni, Ya, tengok ni. tak apa. Dulu mereka anggap kata saya pengkhianat. Saya nak beritahu. Ya. Masalahnya saya sebaik saja DUN dibubarkan. Bukan sebelum DUN dibubarkan. Barulah saya mengambil inisiatif tidak bersama dengan parti berkenaan. Kerana saya memang sudah hilang kepercayaan. Saya hilang keyakinan kerana saya tahu cara dan keadaan mereka memang tidak betul dan tidak bersesuaian. Maka akhirnya saya mengambil keputusan untuk bertanding sendiri atas tekad sendiri. Ya. Pada Dan PRU yang PRU yang lepas, PRU yang ke-15. Tetapi itu adalah hak saya selaku warga negara Malaysia. Amalan demokrasi. Dalam sistem demokrasi. Ada pemimpin mereka mengatakan saya pengkhianat. Ini bukan pengkhianat. Kerana itu adalah, kalau begitu maknanya kalau itu pengkhianat, perlembagaan negara juga perlu diperbetulkan. Jadi itu pertama. Bagi saya apa istilah pengkhianat? Orang yang diberi amanah, yang diberi tanggungjawab, sudah dilantik sebagai pemimpin, gagal untuk melaksanakan tugasannya. Yang sebelum menjadi pemimpin resmi, yang memberi macam-macam janji tapi gagal untuk melaksanakan janji itu, itulah pengkhianat. Bukan. Jadi sebab itu istilah pengkhianat ni mereka, bukan saya. Ya, sebab itu saya agak terkesanlah senang-senang untuk melontarkan kononnya pengkhianat. Ini puak-puak ini bila kita tak bersama dengan mereka, dengan mudah mengistilahkan orang itu pengkhianat. Tapi bagi saya, orang yang tidak menjalankan amanah untuk menjalankan tanggungjawab selaku pemimpin, berjanji macam-macam, tapi gagal ditunaikan. Itu maksud itu pengkhianat. Maksud lawan khianat ialah tidak amanah. Itu yang sebenarnya. Betul. Ya, sebab itu bagi saya, saya tidak apa-apa semasa saya dalam amanah yang diberi. Saya tak ada maknanya saya melakukan tugas saya. Alhamdulillah, di Ampangan saya fikir berbanding dengan banyak-banyak DUN di Negeri Sembilan, di antara yang paling banyak berlaku perkembangan pembangunan. Ada orang dia dah bertugas sampai hari ini 4 penggal. 2 penggal selaku pembangkang, 2 penggal sebagai paling tinggi dalam kerajaan Negeri Sembilan. Saya tak nampak pembangunan di tempat dia. Ada satu je Datuk. Ada satu. Tapak niaga, tempat niaga yang terbekalan. Itulah. Sebelah balai polisi Kambang. Betul. Jadi sebab itu bagi saya begini. Tapi kita datang ke Ampangan. Jadi begini je masalahnya Ustaz. Ya. Banyak kerja saya tak selesai lagi. Saya dah bangunkan pembangunan sebuah pasar moden. Saya dengar ada pula orang yang claim pasar moden tu orang berkenaan yang buat. Allah, semua nak mengaku ni. Jadi sebenarnya, sedangkan ketika pasar moden itu dibuat, kerajaan Negeri Sembilan adalah di bawah kerajaan pembangkang. Kerana yang pentadbiran persekutuan bukan Pakatan Harapan. Tapi alhamdulillah saya mengusahakan. Saya menyediakan kesemua, termasuk kertas kerja, pelan pembangunan dengan kos kita sendiri. Bukan juga daripada kerajaan negeri. Dan kita berusaha untuk kementerian yang berkenaan untuk memberi kelulusan untuk faedah
masyarakat di Ampangan. Di Ampangan. Itu yang kita usahakan. Sekarang Sebab ni kita tengok banyak perubahan kan. banyak perubahan. Kita Ini yang saya telah lakukan, tapi ada banyak lagi ketika saya menziarahi mereka. Mereka mengadu pelbagai, di antaranya ialah kos sewaan yang agak tinggi, yang menjadi masalah kerana jualan tidak begitu baik, tidak begitu ramai orang datang. Jadi saya fikir ada sepatutnya ada usaha, dan insya-Allah kalau saya diberi amanah untuk mentadbir semula, ini antara perkara yang akan kita cuba lihat, ya, bagaimana untuk projek yang saya buat itu betul-betul maju, berkembang pesat, dan akhirnya memberi manfaat kepada orang yang berniaga dan juga kepada masyarakat yang boleh membeli barang-barang dengan mudah di Pasar Ampangan baru yang kita buat. Ya. Okay. Jadi kalaulah di insya-Allah dengan usaha-usaha kita ni, kalau kita dapat menguasai Ampangan ni dan insya-Allah dapat menguasai Negeri Sembilan ni, apa hasrat yang akan dibawa oleh Datuk? Yang pertama dalam sekali Perikatan kita melihat masalah yang ada sekarang ni, Ustaz, masalah masyarakat dengan peningkatan kos sara hidup. Ini sangat kritikal. Ini bukan masalah setempat. Masalah kos sara hidup ini di seluruh negara. Saya juga tidak faham kerana mereka yang mentadbir negeri dan negara melaungkan bahawa ekonomi amat baik, melaungkan potensi pelaburan begitu besar dan ringgit mengukuh, tapi rakyat tak rasa. Soalannya kenapa rakyat tak rasa? Ini timbul di kepala kita, betul ke yang dia sebut ni? Sebab kalau benar jumlah pelaburan meningkat begitu besar, rakyat akan merasai kesan peningkatan pelaburan itu. Tapi kita tak rasa. Sebab itu ini persoalan-soalan. Sebab bila yang kita harus lihat. Sebab pemimpin harus melihat ini sebagai masalah yang paling asas. Ya. Dan kemudian dibuat contohnya, kerajaan prihatin kepada masalah rakyat, maka dibuatlah jualan rahmah. Jualan rahmah ni bagus, tapi hanya apabila yang dia buat. Kedai lain tak ada. Kedai lain tetap mahal. Dan dia bukan setiap hari pun. Itu pun juga antara isu yang dibangkitkan oleh orang berniaga di pasar. Kerana bila buat jualan rahmah, orang gunakan sebab jualan rahmah tu tak boleh beli dekat pasar. Dia kena beli dekat kedai-kedai yang tertentu. Jadi jualan mereka merosot oleh kerana ada jualan rahmah. Itu aduan daripada sebahagian daripada peniaga-peniaga di pasar yang saya jumpa ketika kita menziarahi mereka semalam. Dan oleh sebab itu persoalan kita sekarang ini, bila dibuat jualan rahmah ini bermakna kegagalan kita sebenarnya untuk menurunkan harga barang. Kerana harga rahmah itu disubsidikan oleh kerajaan. Maknanya kos perbelanjaan subsidi itu ditanggung oleh rakyat. Ini saya fikir mereka ni memang istilahnya kaki kelentong lah. Jadi maknanya mereka gagal untuk membangunkan ekonomi. Mereka mendabik dada, kita ada jualan rahmah. Lepas tu nak buat Madani Mat di Kuantan. Allahu Akbar. Jadi ini, tapi sekarang dah senyap. Yalah, itu masalah kita sekarang ini. Usahakan bagaimana untuk memperbetulkan ekonomi yang barang betul-betul jadi murah. Banyak perkara yang kita lihat. Sebagai contoh, saya nak beritahu. Kalau kita nak ajar dalam mereka ni, kalau mereka tak begitu pandai dalam bidang ekonomi kan. Antara kos mahal ni sebab kita import bahan-bahan makanan. Hampir semua. Ikan pun banyak yang kita import, daging pun kita import, sayur pun kita import. Sebab itu, untuk menjana ekonomi, kita harus melihat bagaimana untuk mengurangkan import. Dengan untuk kita menggalakkan rakyat kita sendiri yang terbabit, misalnya membuat ataupun terbabit dalam industri perikanan, terbabit dengan industri pertanian, supaya kita kurangkan import. Dan kerajaan harus memacu ke arah itu.
Itu baru kita mengatakan sebagai pembangunan ekonomi. Ya. Tapi kalaulah Asyik import. yang berlaku sekarang ini kemudian bagi jualan rahmah, ini mereka ni saya tak tahu. Mereka ni faham ekonomi atau mereka tak faham ekonomi. Jadi duit tak cukup, mereka berhutang. Itu lagi satu faktor, Ustaz. Ya. Mereka berhutang. Hutang makin bertambah bahawa pentadbiran Pakatan Harapan ni. Ya, betul. Makin banyak. Banyak bertambah Tapi hutang ni nak buat apa? Mungkin hutang ni digunakan nak bagi subsidi tadi tu. Jadi kita tak tahu. Kalau begitu caranya, ini pembinaan yang gagal. Sebab itu bagi kita, mereka ini bercakap besar tapi tidak pandai mengurus negeri atau tidak pandai mengurus negara. Ini masalah kita yang sebenarnya, Ustaz. Betul. Oh, ni kalau Datuk boleh pegang balik ni, insya-Allah. Dan dengan dia apa nama yang dibantu oleh orang yang berkepakaran. InsyaAllah. Dia ni, Ustaz, maknanya kita sekarang kita serahkan. Rakyat saya yakin Menilai. sudah cukup matang. Ya. Rakyat menilai sekarang. Sebab itu bila saya turun ke bawah, saya amat merasa yakin. Setakat yang kita dah buat walkabout dalam saya depo ni, merasakan bahawa rakyat sudah tahu bahawa banyak perkara yang tidak betul berlaku. Ya. Dan saya merasa sangat gembira sebenarnya kerana kita mendapat maklum balas yang cukup positif. Bahawa kali ini kita ubah. Ya. Dulu ini istilah mereka dulu. Dia nak ubah. Kali ini kita ubah pula mereka. Dulu dia kata dia nak ubah. Ingatkan betul lah dia boleh ubah kepada kebaikan. Rupanya tak ada apa-apa. Dia ubah seat dia. Seat sekarang dia ini jadi sekarang ni kita betul-betul ubah. Dan harapan saya ialah bahawa keseluruhan kepimpinan yang ada dalam Perikatan Nasional dan juga dengan Barisan Nasional bersama kita akan memimpin negeri ini dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Dan kalau kita diberi peluang, kita akan buktikan bahawa kita jauh lebih baik dari mereka. Dan andai kata prestasi kita tidak baik, rakyat boleh tendang kita keluar untuk pilihan raya yang akan datang. Sebab itu rakyat tak boleh takut untuk membuat pilihan kali ini supaya membuat perubahan, tolak kerajaan Pakatan Harapan ini yang memang tak ada harapan. Ini yang menjadi masalah. Jadi sebab ini kerajaan Pakatan Harapan, saya kenal mereka ni satu persatu dalam konteks Negeri Sembilan, dan saya tahu kualiti mereka setakat mana. Setahap mana dari segi kesegalanya. Sebab itu bagi saya kita mengharapkan rakyat menilai perkara ini, beri peluang kepada kita, bagi kita satu penggal untuk kita buktikan bahawa kita jauh lebih baik. Dan selepas itu kalau sekali lagi kalau kita tak betul, kita sama juga menipu macam mereka ni, kita sama juga macam mereka ni kaki kelentong, kita sama juga main angka-angka, data-data kononnya kita bagus tetapi sebenarnya tak bagus, maka tendanglah kami ini supaya bolehlah ambil mereka itu semula. Gitulah, Ustaz. Okeylah. Itu dia satu suatu rancangan yang akan dilaksanakan, insya-Allah sekiranya kita dapat memegang Negeri Sembilan, khususnya di Ampangan, dan kita akan teruskan usaha ini dan menanamkan keyakinan kepada rakyat, khususnya di Ampangan, di N14. Dan kita di podcast ini secara live akan ditonton oleh penonton-penonton di alam maya. Kepada mereka yang ada di luar sana, yang daripada asal Negeri Sembilan, jangan lupa 1 bulan 8 ni pulang ke rumah masing-masing untuk memberi undi kepada calon Perikatan Nasional. Kalau di Ampangan, Datuk Dr. Rafi bin Abdul Malik di N14 Ampangan. Jadi pada kali ini podcast bersama saya dan Datuk Doktor, insya-Allah kita akan ada lagi slot-slot yang akan datang, insya-Allah, untuk membincangkan topik-topik yang akan datang, insya-Allah. Banyak lagi yang kita tak kupas lagi. Banyak lagi. Semua ni masih ada dalam poket, Doktor. Okey, saya rasanya cukuplah untuk setakat ini podcast kita pada hari ini. Calon masih lagi banyak lagi yang akan dilakukan. Jadi terima kasih kepada penonton-penonton yang berada di podcast
ontok-ontok dengar dan khabar kan. Moga-moga memberi manfaat. Dia macam tak botol bunyi Ustaz. Yalah, saya Negeri Semit, saya Pantai Timur. Okey. Macam tak botol. Cuba Dato' sebut je. Ontok-ontok dengar dan khabar. Macam mana? Untuk dengar dan korban. Okey, itulah dia. Sekilas setakat ini Okey. pada petang ini bersama saya Dato' Doktor. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Santai je. Okey, setengah jam. Dah habis ya? Ya. Okey.